Bagi aku treatment lah. Treatment storyboard lah. Ha. Okay. Storyboard ni lebih pada Storyboard. pada orang yang buat prop tu kan. Visual untuk lakonan apa selepas tu. Itu dah siap dia pangkar kan. Dah siap. Scene berapa kan. Kalau skrip lain, kena ada treatment. Kalau 80 scene lah kau kena buat. 80 treatment lah. 80 treatment kena buat. Okay. Semua supaya memudahkan kau buat skrip. Okay. Kalau tak ada benda tu, macam mana kau nak buat 80 scene ni? Kan? Faham. Kiranya lebih kurang macam objektif kepada satu-satu scene lah kan. Betul. Okay. Faham. Ui, keras nak buat. So sinopsis kau dengan treatment tu kena padu lah. Kena teli lah. Per idea lah. Bagi cantik kan. Okay, let's say untuk telefilm 30 minit. Macam aku buat skrip kan. Dalam 80 treatment tu kan, bukan semua dia terima. Aku dah buat siap. Lepas tu hantar kat producer. Producer reject. Kau buat balik. Ni tak nak. Oh, dia ada scene-scene yang dia minta ubah lah. Minta ubah. Macam ada scene kahwin. So dia tak nak kahwin. Dia ubah. Dia kawan biasa je. Kena buat balik tau.